Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, salam imigresen perkasa, salam Malaysia Madani, integriti, profesional mesra. Pertama sekali saya bagi pihak Jabatan Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada hari ini bertarikh 11 hari bulan September 2025. Jabatan Imigresen telah melaksanakan satu operasi penguatkuasaan. Ini adalah siri penguatkuasaan yang berterusan yang dilaksanakan oleh Jabatan Imigresen di seluruh negara termasuk Kuala Lumpur. Telah melaksanakan satu operasi penguatkuasaan di sebuah flat di kawasan Danau Kota Setapak. Ini kita buat operasi lanjutan daripada aduan awam yang kita terima daripada masyarakat di sini yang menyatakan terdapat kebanjiran kehadiran warga asing yang dipercayai parti yang mereka mengadu telah mendominasi kawasan penempatan di sini. Jadi pihak kami telah membuat risikan selama 2 minggu di sini dan kita telah mengenal pasti satu blok penempatan yang bertingkat sebanyak 19 tingkat dengan jumlah unit 380 unit. Unit-unit ini ada kesemuanya melibatkan 3 bilik dan ada juga yang dibuat tambahan bilik . Jadi kita telah membuat pemeriksaan secara bersasar berdasarkan kepada risikan sebanyak 64 unit rumah kediaman telah kita laksanakan dengan jumlah pemeriksaan penghuni di dalam unit tersebut seramai 400 orang. Kita buat pemeriksaan. Daripada pemeriksaan tersebut kita telah mendapati sebanyak 125 orang yang dipercayai parti yang telah melanggar perundangan imigresen, melibatkan kesalahan pertamanya kesalahan di bawah Seksyen 61C Akta Imigresen kerana tiada pas ataupun dokumen yang sah, tiada dokumen perjalanan dan tiada pas sah yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen. Yang keduanya melibatkan kesalahan di bawah Seksyen 151C iaitu kesalahan kerana tinggal lebih masa Akta Imigresen juga. Jadi pecahan daripada pemeriksaan tersebut sebanyak 125 tangkapan awal kita buat pada malam ini melibatkan 5 warga negara. Warga negara yang paling ramai adalah warga negara daripada Myanmar sebanyak 79 orang. Keduanya warga negara India sebanyak 25 orang, Indonesia 12 orang, Pakistan 14 orang dan warga negara Bangladesh 5 orang. Pecahan 125 orang ni 81 orang jantina lelaki dan 43 orang perempuan dan satu kanak-kanak berumur 16 tahun ditahan untuk dibawa balik ke Jabatan Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jalan Duta untuk semakan lanjut . Jadi di sini kita nak maklumkan bahawa mereka ini duduk di sini kebanyakannya menyewa sendiri dengan kadar antara 700 sehingga 1200 bergantung kepada keadaan rumah. Ada juga yang menyewa bilik dengan harga RM200 sehingga RM400. Dan rata-rata daripada mereka ini kebanyakannya yang bekerja secara tidak sah kerana tiada dokumen ataupun telah tinggal lebih masa, bekerja di kedai makan, restoran, pekerja pembinaan, security dan ramai juga sebenarnya yang tiada kerja, yang menganggur. Jadi kita pun tak faham kenapa mereka masih berada di sini sedangkan di Jabatan Imigresen kita telah mengadakan satu program repatriasi migran . Jadi saya ingin menyeru kepada mereka di sana, terutamanya parti, ambillah peluang ini sebelum tempoh masa berakhir pada April 2026. Masa masih ada, mereka boleh balik sebelum jika mereka ditangkap, mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang didakwa. Jadi ambillah peluang untuk menyertai program repatriasi migran. Untuk makluman, operasi pada malam ini melibatkan 45 orang pegawai kanan dan juga lain-lain anggota. Semuanya kekuatan daripada Jabatan Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
Saya nak memberikan satu amaran tegas kepada pemilik-pemilik rumah yang menyewakan kepada parti. Mereka hendaklah bertanggungjawab memastikan kehidupan, ketenteraman, kesesaan warga Malaysia yang berada di penempatan ini selesa. Sebab mereka tidak selesa, kebanyakannya ada laporan yang melibatkan mereka mabuk dan dipercayai menagih dadah, bersia-sia dan bersidal di kawasan ini. Jadi itulah menyebabkan adanya aduan yang kita terima supaya dibuat operasi penguasaan oleh Jabatan Immigration di sini. Okey, oleh kerana kita buat perancangan rapi, operasi secara bersasar, unit-unit yang telah kita kenal pasti, jadi kita dapati tiada insiden ataupun perkara yang buruk lah, tetapi adalah sedikit cubaan drama seperti histeria, ada yang pengsan sekejap, ada yang kejang kaki, dan ramai juga mendakwa di sini mereka adalah pelarian. Tetapi apabila kita semak, sebenarnya mereka bukan pelarian sebab tiada pengesahan dokumen menyatakan bahawa mereka ini adalah pelarian. Dan saya pun tak nafikan bahawa ada juga semasa pemeriksaan tersebut sebilangan mereka yang memegang kad pelarian lah. Jadi perkara ini diberi perhatian serius oleh kerajaan dan juga Jabatan Immigration supaya benda ini diberi perhatian lah, supaya ianya tidak mengganggu masyarakat. Antara alasan yang mereka nyatakan adalah mereka memerlukan kerja, tetapi mungkin pendapatan belum diterima, dan inilah sebenarnya motivasi kepada warga asing yang parti ini yang datang ke sini untuk bekerja. Tapi kita kena ingatkan bahawa datang bekerja ni mestilah mematuhi undang-undang, dan juga majikan pun mesti memastikan bahawa hanya pekerja yang berpermit saja yang digajikan. Itu pun kesalahan serius di bawah Akta Immigration. Boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 55B, compound 15,000 satu kepala.